Laksamana Kamalahayati. Ini orang Aceh. Dia Laksmana. Dan dalam sejarah naval, sejarah tentera laut sedunia, Laksmana Kamalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksmana perempuan, tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksmana perempuan, namanya Kamalahayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah, sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah angkatan laut sedunia. Laksmana Kamalahayati ini, nama penuh dia Kamalahayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Mughayyad Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Ya. Tok Nyang dia lah, moyang dia tu Sultan Ali Mughayyad Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Mughayyad Shah ini adalah merupakan kerabat diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ni negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Mughayyad Shah ni adalah merupakan kerabat diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu, dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kamalahayati. Kamalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama pak dia, tok wan dia, apa semua tu, semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Dia ni dari kecil lagi dia minat ketenteraan. Ni Kamalahayati ni kasar. Kalau lah ni orang kata tomboy lah kot, no? Dia kasar. Dia bukan jenis lembek-lembek buat cucuk apa semua ni tak. Dia jenis cita-cita dia nak pi maktab tentera. Jadi akhirnya oleh kerana minat sangat nak belajar ketenteraan, maka dihantarlah oleh bapa dia melanjutkan pelajarannya ke Ma'had Baitul Maqdis di Bandar Aceh. Bandar Aceh masa itu disebut Kota Raja. Dia masuk ke Ma'had Baitul Maqdis ni. Ma'had Baitul Maqdis ni selain daripada mengajar ilmu-ilmu agama, juga adalah tempat orang belajar ilmu ketenteraan. Jadi dia pergi belajar ilmu ketenteraan di situ. Ya. Dan tok guru yang mengajar itu adalah merupakan seorang panglima daripada Turki Osmaniyah, yang bernama Pasha Hizir Reis. Jadi Turki masa itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Aceh dan juga dengan Melaka. Jadi dia hantar panglima dia suruh jadi tok guru di Ma'had tu, mengajar ilmu ketenteraan di samping ilmu agama lah. Jadi masa duk belajar di Ma'had tu, dia jumpa boyfriend dia lah kot, no? Ya kan? Dalam bahasa kita, anak bangsawan melabuh. Ingat tak melabuh? Melabuh ni merupakan titik yang paling teruk dilanda tsunami dulu. Tu melabuh. Yang paling teruk. Hancur berkecai. Itu melabuh lah tu. Dia dekat dengan epicenter tsunami. Boyfriend dia ni daripada Melabuh, anak bangsawan Melabuh, nama dia Tengku Mahmudin Said. Tengku Mahmudin Said Al-Latif. Yang akhirnya mereka pun berkahwin. Jadi masa
masa study lagi kahwin lah dengan apa ni Tunku Mahmud ni. Lepas keluar daripada Ma'had di Baitul Maqdis itu, Kumalahayati dilantik oleh Sultan Aceh yang ketika itu bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil, menjadi ketua protokol Istana Darud Dunia. Nama istana Aceh masa itu adalah Istana Darud Dunia, dan Kumalahayati jadi ketua protokol di situ. Sesuai lah kononnya, pasal dia perempuan, jadi duduk dalam istana, jadi ketua istana. Suaminya Tengku Mahmud tadi, Tengku Mahmud Said Al-Latif tadi, dilantik menjadi Laksmana Aceh, yang bertanggungjawab mengepalai armada laut Aceh, mengawal Selat Melaka pada waktu itu. Masa tu armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksmana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain dah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan, maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Tu tahun 15 lebih tau. Orang putih ni yang dia duduk buat feminism, memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya, sebab dia orang tidak ada kesamaan hak di barat. Sebab tu dia duduk berjuang. Kita dari dulu lagi, ini abad ke-16 sudah bagi jawatan tinggi kepada wanita, di samping laki-laki.